Berikut merupakan keputusan markah minggu ketiga Talk to My Manager musim kedua edisi 2026 bersama senarai lagu tugasan minggu keempat untuk konsert Ahad depan. Seramai 10 peserta musim ini terdiri daripada Hussein yang merupakan anak kepada penyanyi Jamilul Hayat, Aziva, anak penerbit Datuk A. Aida, Kim Khairi, anak penyanyi Safora, Anggrek, anak penyanyi Adira Suhaimi, Faris Fazli, anak penyanyi Datuk Fazli Yaakob, Cik B, anak usahawan Datuk Sri Vida, Viviana, anak penyanyi Ani Mayuni, Altia, anak penyanyi Nana Mahazan, Ratu, anak guru tari Linda Jasmine dan Amara, anak juruhebah radio Azad Jasmine. Penilaian berlangsung menerusi barisan juri tetap Cik Puan Sarima Ibrahim dan Datuk Isi Mizal bersama juri jemputan setiap minggu yang mana mereka ini juga bertindak sebagai pengkritik. Format penjurian 100% ditentukan juri profesional dengan 60% markah berdasarkan kecekapan, kreativiti pengurusan dan strategi manager, manakala 40% lagi dikira berdasarkan keunikan persembahan serta mutu vokal peserta. Bagi sesi undian online, mana-mana pasangan manager artis yang mencatat undian tertinggi akan menikmati ganjaran khas dalam sesi penjurian minggu hadapan. Bersama Datuk Azni Nawawi sebagai pengacara sepanjang 10 minggu siaran, konsert musim kedua ini menjengah saluran Astro Ria secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam pada setiap hari Ahad pukul 9 malam mulai 19 April 2026, selain boleh di-stream menerusi aplikasi penstreaman rasmi Astro Go, Soka dan on demand di Astro Box.